Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, kita telah diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun 1446 Hijriah bersamaan dengan 2025 Masihi. Dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Aidilfitri bukan sekadar hari kemenangan selepas sebulan berpuasa, tetapi juga satu kesempatan untuk kita memperkukuh ukhuwah, memupuk kasih sayang dan memperbanyakkan amalan kebajikan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada seluruh umat Islam, khususnya ke pembayar zakat di wilayah-wilayah Ketuan, yang sentiasa menyokong usaha Mawib dalam membantu golongan asnaf. Hasil tumbangan anda telah memberi sinar baharu kepada mereka yang memerlukan. Di kesempatan yang mulia ini, saya mewakili Mawib ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Semoga Syawal ini membawa keberkatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Sekian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.